Kita menyaksikan Daniel Haikal dari PDRM di lorong 1, Hadi Akmal di lorong 2 bersama dengan Kedah. Terus dimulakan 800 meter separuh akhir yang keempat, separuh akhir yang terakhir dengan menyaksikan kelibat Tiruban yang terus saja ingin memecut, tetapi perhatikan ada seorang yang tidak mahu untuk dipintas sebenarnya oleh pemain Singapura tersebut, tapi Tiruban sudah pun membuka langkahnya meninggalkan Venus dalam 200 meter yang pertama. Ambil itu adalah perbezaan. Sabah Al-Aziz yang memimpin permainan di awal, tetapi perhatikan di belakang Al-Aziz, beliau perlu untuk berhati-hati kerana adanya kejaran yang sudah mula dilakukan, bukan oleh seorang tetapi oleh 2 orang pelari. Ya, dalam 400 meter yang terakhir kita boleh saksikan Hafinas yang cuba membuka langkah di belakangnya, sambil ada juga kejaran yang ingin dilakukan oleh Hadi. 3 bukan beliau melakukannya, ataupun itu adalah sesuatu daripada Tiruban sebelum beliau akan memotong di straight line 100 meter terakhir. Al-Aziz mengambil pecutan di penghujung, tapi perhatikan kepada Tiruban juga. Tiruban cuba mengejar, Tiruban cuba mendapatkan kedudukan yang pertama. Mampukah beliau melakukannya? Al-Aziz mendapatkan kedudukan yang pertama dalam separuh akhir yang keempat, dan sujud syukur daripada Al-Aziz dari Sabah. Yang acara tersebut untuk bermula sebentar saja lagi. Al-Aziz dengan 1 minit 56.42 saat, hanya 0.06 saat saja mengatasi Tiruban dan